Kita ingatkan dah boikot. Rupa-rupanya belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ni special pada bakal ibu dan bapa harus dengar kerana kami boikot tetapi mereka muncul daripada corner yang lain. Pada tahun 2020, ada salah seekor yang dipanggil Prika Industri daripada Israel yang telah ditubuhkan satu syarikat di New York untuk menciptakan kursi ataupun seat car yang bernama Dona. Dan inilah syarikatnya yang saya berkata. Nak tahu daripada mana? Tengok sampai habis. Cuba korang lihat daripada manakah syarikat Dona ini. Asalnya daripada Israel. Ini syarikat pertama. Syarikat yang kedua adalah Smart Trick. Pun sama. Buatkan troli ataupun kereta tolak untuk kanak-kanak yang boleh menjadi sebagai skuter pun boleh. Dan benda yang sama originally Israelian. Dan ini juga adalah syarikat yang ketiga juga yang dimiliki oleh Israel. Yang dah disebarkan di seluruh rumah-rumah kita. Kebanyakan mereka menggunakan yang bakal menjadi ibu bapa ya. Menggunakan produk mereka tanpa mereka sedar. Yang produk ni memberi sokongan kepada tentera Israel. Nanit. Israelian product? Good question. Cuba korang baca. Produk dimiliki oleh Israel tetapi menetap di New York, USA. Jadi nasihat saya pada bakal ibu bapa, jangan lupa boikot. Kerana satu, produk mereka terlampau mahal. Yang kedua, kami akan memberi sokongan kepada laknatullah tanpa kita sedar. Mintaan saya daripada yuran semua, tak kisah bakal ibu bapa ke orang biasa, produk mana-mana yang korang nak beli, harus cek dulu siapakah ownernya.